Sebarau 4 rasa. Video lepas aku buat sebarau masak kicap, tapi kali ni aku nak buat sebarau 4 rasa. Sur. Biasa korang dengar masakan 3 rasa kan? Kali ni special sikit. Tambahan satu rasa tu adalah rasa suasana masak di tepi lombong. Okey, siap. Sebarau 3 rasa aku. Jadi kalau korang nak cantik lagi, korang tahu je lah daun ketumbar kat atas dia. Aku masak sebarau tu memang kat tepi lombong geng. Tapi aku pancing ikan sebarau tu dekat anak sungai yang berhampiran dengan lombong tu. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni aku nak cari ikan sebarau. Hari ni kita nak masak sebarau 3 rasa. Boleh tak? Boleh Boleh ke tak boleh ke aku tetap buat. Tanpa melengahkan masa, aku terus menggunakan teknik celup-celup. Kejut aku. Ada ikan besar ni bawah ni. Aku dah cakap. Okey, aku dah cakap. Ada sebarau besar bawah ni. Aku dah cakap. Alhamdulillah. Yes. Solid. Sensus Golden Blue. Sensus Kaido Shed 65. Alhamdulillah dapat seekor geng. Untuk kita buat 3 rasa sekejap lagi. Alhamdulillah. Tu dia. Tanpa melengahkan masa, aku terus buat persiapan untuk masak. Aku basuh dulu ikan tu. Lepas tu, kita siang dia. Aku ingat nak pindah depan sikit lah geng. Kat sini, dia punya kawasan dia macam tak rata lah. Kat sini cantik. Kat sini rata sikit. Boleh kita bersantai kat sini. Siap je aku siang ikan tadi dan pindahkan barang-barang aku ke depan sikit. Macam biasa lah, kita bancur kopi dulu. Siap minum kopi, aku prepare barang-barang untuk ditumis. Macam biasa, bawang merah, bawang putih, cili yang dicincang halus. Sebelum kita nak buat kuah 3 rasa tu, kita goreng ikan dulu. Macam biasalah kalau nak goreng ikan, kita ada kunyit, garam dan juga tepung jagung. Dan korang lumurkan dekat badan ikan. Pastikan semua bahagian terkena. Bismillah. Sekejap lagi kita buat kuah 3 rasa pula. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buat kuah 3 rasa pula. Untuk buat kuah 3 rasa, korang kena ada cukup rasa, ada cili sos, minyak ikan dan juga sos tiram. Dah siap tumis semua bahan tadi, korang tambah sikit air. Dan ini yang paling penting. Fruit cocktail in syrup. Dalam ni ada macam-macam lah. Ada cherry lah, ada anggur lah, ada nenas lah. So tak payah lah korang nak cari benda-benda tu semua. Untuk strength satu orang, aku letak dalam setengah lah. First choice. Nampak tu orang tua tu pakai spek mata. Dia buat good. Okay, kita tambah sikit cukup rasa. Masam, manis, pedas. Itulah 3 rasa. Jadi aku tambahkan sikit limau nipis bagi dia lebih kick. Siap dah kuah 3 rasa kita. Kita letak je atas ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, siap sebarau 3 rasa aku. Jadi kalau korang nak cantik lagi, korang tahu je lah daun ketumbar kat atas dia. Yang penting ekor dia tu mahal. Jom kita makan. Sur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Okey, yang mana yang tak biasa makan ikan sebarau, okey, kat sebarau ni kat tepi dia tu ada, kat pipi dia tu ada isi ah. Isi dia tebal. Okey, kau tengok aku ambil .
Ni isi kat pipi dia. Sedapnya. Apa? Macam biasa. Otak dia, geng. Sedapnya. Alright, geng. Alhamdulillah. Jadi berakhirlah sudah sesi kita catch and cook ikan sebarau untuk hari ni. Vlog lepas aku buat goreng kicap. Vlog ni aku buat 3 rasa. Jadi macam biasa lah, lepas korang buat aktiviti kat satu tempat tu, korang pastikan clear balik lah. Okay, clear balik sampah-sampah yang korang buat kan. Tapau bawa balik tak apa, tapau bawa balik, korang kat sampah korang. Okay, jadi semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.